Dia orang cakap, ini uncle punya kereta lah. Ini kereta semua O punya lah. Mujedid. BMW. Lagi baik pada ini mah. Oh, pakai shock. Aircon sejuk. Ini benda tak ada orang mau lah. Ini besi buruk saja. Jangan. Ini bukan besi buruk, bro. Ini klasik is a go. Kau orang janganlah psycho banyak. Okey, sekarang yang awang punya kedai baru sini kita ada tempat kosong. So, I dengan I partner punya kereta kita parking sini loh. Kita memang suka yang benda-benda klasik, special punya lah. So, ini yang awang punya kereta. Ini yang awang partner punya kereta. Okey. So, kita sekarang parking dekat sini. Kalau you orang senang, lalu nak latang cari awang, lalu awang kedai, latanglah. Nanti kita pasang yang water machine, peti sejuk, ada air sejuk lah, ada tipis-tipis mami lah. You boleh makan, you latang jalan-jalan. Kalau you suka klasik, you boleh latang sini juga, betul tak? So kita ada decor ini yang benda-benda klasik besar punya. Ini yang awang punya. So nanti I letak satu stiker lah, okay? You orang jangan suka-suka baring ke apa ke. Nanti rosak, jangan. Tolong jagalah sikit condition kita. Okay, ini yang awang punya kereta, Beetle lah. Kalau kau orang minat kereta klasik, nak latang-latang, boleh jalan-jalan. Tak ada masalahnya. Latang bukan mesti mau beli kereta, okay? Latang you suka, boleh berbuah, boleh bercita-cita pasal kereta. Tak payah mesti nak kena kereta. Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.